Okay guys, so vlog kita hari ni bermula dekat Arena Macap. Sekarang ni kita je baru selesai, kita buka puasa. Tapi tadi kita start buka puasa dalam kereta, jamah sikit lah, minum air, kurma, lepas tu macam ada macam hotdog sikit kan. Tapi ni kita berhenti kat Arena Macap untuk kita buka puasa. Korang tengok lah ni, kita orang makan roti john, memang sedap. Ini tak potong. Aduh, macam mana nak makan? Ni betul. Ayam dia betul. Daging grill lah. Halal. Macam mana? Baik? Halal. Iban. Keluar ni. Namanya bagian dah biar. Nampak ni. Ini macam mana ni? Lepas ni. Daging dia memang wow lah. Air dia punya lain. Dalam dia ni. Air. Daging dia. Walaupun belum potong kau. Apa ni? Apa ini? Tak boleh ni. Baik Baik. Daging dia. Ya. Tak bela ni lagi ni. Gaduh lah ni Macam belankan Jadi aku ambil ujung ni berasa. Kita tengok sikit. Lihat ni. Satu cepat habis. Dia pasal daging berserak. Ni Aihan akan suka tu. Rasa dia lain lebih lain. Sedap ni yang sedap ah. Mesti ada macam ni. Mesti tak ada. Telur kat luar. Kan kau tengok kan, sedap kan. Okay, so untuk hari ni, match vlog kita pada hari ni, kita nak pergi tengok perlawanan Malaysia lawan Nepal. Ini adalah perlawanan pertama kelayakan Piala Asia 2027 Malaysia lawan Nepal ni. Pada aku, ni adalah perlawanan yang mesti menang. Kalau menang kecil pun tak patut lah. Malaysia patut sekurangnya menang 3-0. Sebab apa? Saingan utama kita ni Vietnam, bukan Nepal. So mesti menang malam ni. Okay, so apa yang aku harapkan malam ni main kat SSI kan. First time aku pergi stadium SSI untuk menyaksikan perlawanan Malaysia. Aku teruja juga. Kalau sebelum ni kita biasa tengok kat Bukit Jalil, Stadium Shah Alam, kat Stadium Sultan Mizan Zainabi dia pun aku pernah kat Terengganu. Tapi untuk kat SSI ni first time. So aku harapkan, aku expect, adakah kan kalau kat stadium SSI kan dia berlampukan merah biru kan. Adakah akan jadi warna kuning bila perlawanan Malaysia ni? Aku tak tahu. So nanti sama-sama kita nantikan. Dan untuk match vlog kali ni, okay, aku perkenalkan bersama aku datang 4 orang sekali dengan aku. Okay, aku ada bersama kita Muhammad. Okay Muhammad, prediction hari ni macam mana Malaysia lawan Nepal? 3-0. 3-0. Oi, siapa skor? Faisal Halim Matrick. Faisal Halim Matrick. Mantap. Kita ada ni Habib Khalid 2-0. Ada Aiman Faisal Halim. Faiman Faisal Halim. Okay dah ni Raihan 4-1. 4-1. Nepal dapat skor 1 1 dapat. Okay 4-0. 4 biji tu siapa skor? Ada Aiman 2, Faisal 1, Akia 1. Guys, itulah prediction daripada kita orang. Macam aku predict paling kurang 3-0 lah. Okay, Roman Morales akan ada skor. Cari cakap Roman Morales, Arif Aiman, Faisal Halim pun akan ada. Tapi aku predict mungkin boleh pergi sampai 5-0. Aku kena predict besar. Sebab Malaysia memang power. Come on lah, dengan coach baru kan, revolusi baru ni. Itu yang kita semangat ni.
Dengan jersey baru pula kali ni. Hei, pakai jersey Puma. Kau nanti kan, aku ada jersey Puma. Nanti kejap lagi aku pakai, aku tunjuk kat korang jersey tu Korang tunggu. Okay guys, so kita nak sambung kita punya perjalanan kita. Tapi kita nak pergi solat dulu. Lepas tu kita nak sambung lah kita punya perjalanan ke Stadium Sultan Ibrahim. Let's go guys, let's go. Jimmy? No, Jimmy. Go, Jimmy. Bersama dengan penyokong pasukan Nepal. Okay guys, so sekarang kita dah sampai untuk perlawanan Malaysia lawan Nepal ni. Memang ramai juga aku tak sangka tau, ramai juga ni. Sekarang pukul 9.50 malam. So sekarang kita nak masuk. Kita punya tiket dekat gate A. Sekarang kita nak masuk dan kita nak ambil tempat kita. Lagi 10 minit guys nak kick off. So let's go. Semoga yang terbaik untuk pasukan Harimau Malaya kita guys. Let's go. Bismillah. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. Malaysia malam ni, laut. It was built to last, yeah. Now that I've been put through, I've never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical. Okay guys, so sekarang match dah start. Sekarang dah minit ketiga, kita baru dapat seat kita. So Malaysia dah dapat free kick ni, mudah-mudahan Malaysia dapat gol yang pertama. Okay, so macam mana guys? Suasana main Malaysia dekat SSI ni memang lain macam tau. Mantap. Oh. Nice. Good ball.
Bukan lawan Nepal, Datuk. Jangan ada rondong ni. Tengok TV ke tengah tu nampak penuh orang kat aku ni. Tak. Andy. Yes! Go! Thank you. No! Bukan sepak. Okay. Main. Ke tepi. Yes. Ni. Yes. Baiklah ni. Baik. Guys, dah nama tengok bola kat SSN ni tak orang kata apa tak lengkap tanpa ada popcorn. Tu keraman memang special. Oh, wow. Hello. Cepat. Kalau aku nak duduk pula. Okey. Sabar. Come on, steady. Faisal. Steady guys. Sabar weh. Rambut kasih setting sikit. Ini coach. I give you yellow after this. Kau sebab kecil sangat. Yes. Yes. Alah. Bawa main balik. Belakang. Dah kosong ni. Patut kasi dia orang attack. Jangan takut. Macam Liverpool kan. Attack. Kosong. Attack sedikit. Ni. Okey, inilah dia. Ini gol. Okey guys, so alhamdulillah minit ke-30 1-0 untuk pasukan Malaysia. Penjaring kita pemain warisan terbaru Hector. Gol dia walaupun reflect tapi alhamdulillah dia dapat satu gol yang berharga. So after this akan ada gol yang kedua, gol yang ketiga, gol yang keempat. So game ni akan berakhir dengan 5-0. Korang tengoklah nanti. Let's go. Mantap. Sorry. One goal tu ya. Azmi. Maintain. Baik. Lawan.
Coach, elokkan. Coach. Panggil coach dia. Pasal lari. Good. Kau pasal lari. Panggil. Ya. Tahu kau duduk Tahu pun kau nak lari. At a time of 2 minutes of added time. Kuat apa? Kau tak bisa. Kau professional player tau. Kau hari-hari pegang bola tau. Hari-hari training untuk crossing bola tau. Kau pergi crossing macam tu. Kau dibayar tau untuk main bola, untuk sepak bola tu. Kau tinggal crossing. Aduh, aku tak faham ah. Come on, Corbin. Come on. Let's go. You can do better lah. Come on. Okay, boleh, tak apa. Mungkin ada mistake sikit. So, mistake biasalah berlaku lah. So, kalau nak Corbin akan tebus kesilapan kau. Come on, Corbin. Lama dah main. Okay, Mat. Levis. Cool. Good job. Ayo, cycle. Baik. Okay guys, so keputusan separuh masa pertama 1-0 untuk pasukan Malaysia. Walaupun boleh lebih banyak gol, tapi pada aku 1-0 tu dah memadai lah. Kita dapat leading dah, alhamdulillah. In terms of positioning, in terms of defending, memang Malaysia A. Tapi untuk perlawanan ni kita expect untuk ada lebih banyak gol tau. Jadi apa yang aku nampak, apa yang Malaysia perlu ada risiko kan, daripada main 3 defense tu, pecah, mainkan 2 defense. Korbankan salah satu defense, mungkin kita boleh keluarkan Syahrul Saad, biar Matt dengan si Haris Saikal main defense. Berani sikit Diongku main kanan, Corbin main kiri, dan masukkan satu winger kiri yang baik. Untuk Faisalim, kita ada Faisalim, kita ada Akhil Rashid. Kita kena ada player yang boleh run with the ball. Sebab apa? Nepal ni main low block tau, susah tau kau nak tembus. So kau perlukan player yang boleh bawa gelecek bola. Bila kau dapat beat satu player, dia akan pecah tau. Structure defense dia akan pecah. So time tu baru kau boleh dapat 2, 3, 4, 5 goal. So please, coach, ubah sistem tu, masukkan winger. Kita ada Faisal Halim, kita ada Akhil Rashid, Sapawi Rashid pun okey juga. So berani untuk main, ada winger kiri kanan, tengah tu kalau ditambah-tambah. So baru macam tu defense Nepal akan terpening lah. Masa tu baru dia akan main 1-2 depan gol, banyak gol akan terhasil. Percaya lah cakap. Okay, so aku harap coach nampak keadaan dan situasi ni. Coach kenal. Let's go Malaysia, Harimau Malaya. Let's go. Mantap. Keluar ni, tapi nak keluar susah sini. Kau tu untuk kawan. Kalau kat kita daerah caca, so player semua masuk dulu, kita baru buka. Boleh. Okay guys, so dah start untuk separuh masa kedua 1-0. Saya harapkan ada lebih banyak gol Come on, pasukan Malaysia buktikan kita dapatkan tolonglah paling kurang 3 gol. Come on, let's go Malaysia. Let's go. Come on. Yes. The bus juga tak ada. Dah keluar.
okey. Ha. Shot Andrew. Good try. Macam tu okey. Try. Buat lagi. Yes, intelligent respon. Tiba-tiba kan. Kalau go tu, angkat orang semua. Yes! Ini memang. Come on. Siapa yang nak shoot ni? Alamak. Memang baik lah macam Ronaldo lah. Lagi sikit lah tu kalau masuk memang betul Ronaldo lah. Sayang lah. Ayo boleh sebelah kiri yang kasih pening lah ni. Ni boleh. Sikit, abang. Arif Ahmad main sebelah kiri kena. Senang dia makan. Kena ada winger belah kiri lah coach. Come on lah coach. Berapa kali mau cakap? Aduh. Keluarkan ni. Ni, Robin On ataupun Syarul Saad kau kena keluarkan salah seorang ni. Tambah teki. Mogol tak mogol. Pening lah aku diorang. Yes, good. Gol. Ya, Sina. Dah minit 60 guys. Come on lah. Tak cukup satu. Tak cukup. Terusnya macam kau tak cukup. Come on. Okay guys, so aku nak bagi kredit lah kepada Atlas Malaya. Korang tengok tu, walaupun tak ramai, tapi dia pun suara tu berguna dalam stadium. So memang power lah. Kalau ramai akan lagi meriah, akan lagi padu lah sokongan dekat stadium. So apa pun, thumbs up lah. Thank you Atlas Malaya. Pada korang yang tak henti-henti menyanyi dan bagi sokongan kat Harimau Raya. Padu. Okay. Zombie nak tepuk ni. Geram saya dulu. Bukan boleh tapi game ni kasih nak mengambil pengalaman. Come on Faisal, let's go. Come on Mickey. Come on Paulo. Ya. Come on guys, Faisal Halim masuk. Yes, Faisal Halim masuk. Faisal Halim, Paulo Dusu. Yes, aku akan nampak sinar ni. Come on Faisal.
Kabirang. Aku pun dah sebut tadi. Malas balik dah kepercayaan dia. Aku pun dah sebut tadi. Tapi dah cukup lah Kabirang. Walaupun kau skor dah cukup lah. Boleh keluar. Masih online. Tapi memang baik lah. Thank you very much. Mantap lah Malaysia. 2-0. Diangku tu Dengan tu diangku kan? Aduh. Main 4 lah belakang. Dia nak main ni tak boleh. Guys, satu momen yang macam kau tunjuk, kau macam goosebump dah tengok ni. Bila Faisal Halim masuk tadi. Sampai Faisal Halim ni. Faisal Halim baru masuk lah. Memang goosebump kau nampak ni. Faisal Halim, Faisal Halim. Aku betul excited lah. Come on, mudah-mudahan ada sinar untuk pasukan Malaysia kita. Dapatlah lagi sebiji, 2 biji. Come on. Let's go Malaysia. Anto. Konstitusi Sultan Ibrahim Iskandar Putri pada malam ini 7,000. Thank you, Kevin. Tak cukup shot dulu. Thank you, Andre. Apa lagi?
Pertukaran pasukan Malaysia mengeluarkan pemain pakai jersey nombor 3 Syahrul Sa'ad memasukkan pemain pakai jersey nombor 11 Safawi Rashid. So itu dia pemandangan pasukan Malaysia 2-0. Lalu kita menang, ada sedikit kecewa lah sebab kita tak dapat menang gol yang lebih banyak. Tapi apa pun, 3 mata berharga untuk pasukan Malaysia. Hasil jaringan daripada Hector, pemain baru dan juga Robin Ong. Apa pun, tapi pada aku good gameplay daripada coach baru kita. So aku nampak yang ada penambahbaikan lah. So mungkin coach lebih nak memang berhati-hati dan nak ada bonus kan. Tapi apabila dapat 2 gol tu pada aku okey, so boleh lah. So good start untuk pasukan Malaysia. Dan harapannya next game akan lawan dengan Vietnam bulan 6. Itu adalah penentu untuk kita punya perjalanan ke Piala Asia. So harapkan akan ada penambahbaikan. Jangan berpuas hati, ada penambahbaikan supaya kita dapat gigit pasukan Vietnam. Okay guys? Okay, so itu dah pasukan Malaysia. Korang boleh tengok suasana perlawanan berakhir dengan 2-0. Mantap. Hari mana? Boleh tengok, macam boleh tengok. Okey lah kita ni. Apa awak rasa Malaysia main? Pendapat awak? Okey je. Performance okey? Okey je. Hancur lodo weh. Lagi-lagi mereka SSI yang Nombor power lah. 4 tadi masuk. Ting apa nama tu? Bahlul mati ni. Sumpah. Kau nak ambil ke yang main macam tu? Nampak malah Allah. Tak tahu lah mata orang lain kan. Tapi mata aku tengok. Dapat sikit lah kamu. Aduh. Guys, kau tengok lambat sangat keluar. Sampai semua dah tutup tau. Kena jalan jauh. Itu lah. Sibuk nak bergambar itu ini nak. Stadium dah kosong. Semua dah tak ada. Dah tak ada orang dah. Sekarang pukul berapa? 12.18. Habis kena pusing jauh lah. Aduh. Kelakar lah Nak? Semua dah tutup. So ada satu laluan je kat sana yang kita orang terpaksa pusing pergi sana untuk keluar. So guys, thank you very much kepada korang semua yang dah tengok vlog kali ni. Nantikan untuk vlog seterusnya. So jangan lupa like, komen dan share video ni dan subscribe, okay? Tolonglah subscribe guys. Dah tengok tu tolong subscribe, share kepada kawan-kawan semua. So kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay guys, let's go. Bang, baik. Ya. Boleh ya.
Jom. Yang kecil-kecil tu anak.